Terima kasih atas penghargaan ini. Orang selalu bertanya, siapakah guru paling hebat dalam hidup saya? Tahniah Sudin. Seperti biasa, kamu sangat cemerlang. Sejak kecil, saya sering dipuji kerana keputusan yang cemerlang. Sudin, boleh ajar saya? Soalan ni kan cikgu dah ajar itu, takkan kau tak faham? Lain kali fokus dalam kelas bila cikgu ajar. Saya fikir markah menentukan nilai seseorang. Namun setiap hari, saya melihat seorang insan yang mengajar adab melalui tauladan. Bila saya tidak tercalon, saya sedar kecemerlangan bukan setakat atas kertas, tetapi dengan adab juga. Kegagalan tercalon sebagai murid cemerlang sangat memberi kesan kepada saya. Buat pertama kali, saya mula memerhati perkara yang selama ini saya abaikan. Dan sedikit demi sedikit, saya mula berubah. Selesai mendapat keputusan, saya terus pulang ke rumah. Din dapat semua A. Tahniah Sudin. Nanti tunjuklah dekat Pakcik Hassan di sekolah esok. Mesti dia bangga sangat. Tetapi satu berita telah mengubah hidup Pak saya. Hassan telah meninggal dunia awal pagi tadi. Pakcik, dia dah tahu keputusan kamu. Tahniah Sudin. Jadilah insan yang berilmu dan beradab. Kenapa pakcik baik sangat dekat Sudin? Sebab dia ayah kamu. Mungkin kamu tak pernah sudi memanggilnya ayah. Terima kasih Sudin. Assalamualaikum cikgu. Pada hari itu, saya mula memahami erti sebenar adab. Beliau bukan profesor. Beliau bukan tokoh pendidikan. Beliau seorang pengawal keselamatan sekolah. Dan pengawal keselamatan itu ialah ayah saya.